Saya kan tak tahulah kalau saya bunyi macam sedikit beremosi. I don't think so. I think I'm a very objective person. Ramai netizen kecam sebelum ni Proton kena game. Tiba-tiba lepas IMAS 7 kita dah siap kan, engineer yang Malaysia, kawan-kawan David dah buat kan, tiba-tiba Geely EX5 dipasarkan ke Thailand, Indonesia dan Australia. Bila kita nak right hand drive dengan kereta tu, Nas, dia bukannya senang nak right hand drive nya. Dia ada banyak kan benda kena buat. Tu bukan rebatch tau. Itu pun memerlukan effort. So cuba saya nak menyeru supaya menghilangkan persepsi tadi. Sebenarnya soalan Nas tu betul. Betul ke PHEV ni kan dah ada 2 sistem kan, nanti kompleks rosak. Ni kita dengar berulang-ulang kali dan menjadi tanggungjawab Pronet dan Proton untuk bagi this education, and we want to thank you Jangan Kecam for inviting us and for asking this difficult question. Teknologi telah berubah dengan sangat cepat, macam handphone ni sangat cepat, and they will be amazed at how different PHEV today. So orang yang nak pakai EV, tuan-tuan dan perempuan telah membeli EV, suka dengan EV, teruskan pakai EV. So 7 tahun ni you nak kena ada comfort that you will be taken care of. So inilah perkara yang pertama IMAS brand buat masa dia introduce the brand. Dia kena make sure dia bertanggungjawab untuk meletakkan service center dan sales ni tak penting sangat. Sales ni macam one off kan. Service center ni very important, BMP very important. So kita ada 45 service center dalam masa 2 tahun, which is very fast. 45 45. Resale value ni issue confidence level kan. Tak yakin dengan teknologi, tak yakin dengan keselamatan, tak yakin dengan battery health. Selama 40 tahun kita disajikan dengan kebangkitan kereta nasional dan selama 40 tahun juga kita ada naratif mesti sokong kereta nasional untuk menyokong kebangkitan industri automotif negara. Bila fasa kereta elektrik EV datang, rakyat mula bertanya, adakah kita bayar harga mahal semata-mata untuk beli kereta import tapi hanya dengan tukar logo je, dengan tampal logo tempatan. So selamat datang ke podcast Jangan Kecam. Hari ni kita bukan nak bincang pasal 0 to 100 horsepower ataupun apa pun, tapi hari ni kita nak bedah beberapa angka realiti sebenar harga EV dekat Malaysia, ketakutan resale value untuk di kalangan pembeli kereta elektrik dan infrastruktur EV yang dikatakan hancur dekat Malaysia. So bersama kita hari ini tetamu yang bagi saya agak istimewa, seorang wanita di sebalik nama Proton IMAS, iaitu saya mengucapkan selamat datang kepada pengarah jenama Proton IMAS ataupun Chief Branding Officer Pronet ataupun Director of Group Communication Proton dan penerima Malaysian CMO Award 2024, Puan Salawati. Selamat datang. Terima kasih lah. So, dan di sebelah beliau adalah Mr. David Tia, iaitu Product Marketing Specialist untuk Pronet. Ya, betul. Kita semua bagi tepukan sikit kepada Kak Sal sebab berani untuk datang ke pentas Jangan Kecam ni, sebab sebelum ni ramai yang kita invite tak berani datang. So kita bagi tepukan kepada Kak Sal kerana berani Datang tepuk tangan. Sebab soalan hari ni kita bukannya nak cerita pasal nak sedap-sedap je kan. Kita nak sedia dikecam macam tu ke? Takut kena jawab Tak, Kak Sal tak takut? Sedia dikecam lah. Sedia kena kecam. Dah sampai ke office ni? Kak Sal, IMAS pernah kena kecam tak? Kak Asam garam lah. Asam garam lah. Kak Sal adalah wanita di sebalik jenama IMAS yang mungkin ramai orang belum tahu. Cuma satu soalan cepu mas lah. Sebelum kita mulakan, saya nak tanya Kak Sal sebagai Chief Branding Officer Proton IMAS ni kan, tengah bangunkan IMAS. Kak Sal pakai kereta apa Kita nak tahu juga. Semua orang tanya soalan ni kan. Saya pakai semua jenis kereta, tak ada bagi jawapan selamat. Sebab kita ada banyak head. Kita ada head Proton, ada head Proton IMAS. Kita pun ada head Smart juga, Smart Malaysia. Head kan jaga banyak brand. I mean 2 brand lah for now. Jadi kita nak jawab yang selamat, yang tak kena kecam punya, saya ada semua kereta. Semua kereta. Ada tak kereta yang selain daripada Proton, IMAS, Smart? Used to. Used to. Tapi sekarang tak adalah. Sekarang ni, dulu kita pernah ada kereta lain sebab kelangsungan lifestyle tu tak disediakan oleh Proton. Sekarang kelangsungan lifestyle tu disediakan. Maksudnya you nak upgrade daripada ICE ke, you nak upgrade daripada EV ke, EV full ke, EV kecil ke, PHEV ke, ada. So sebenarnya tak ada keperluan lah untuk saya pergi ke brand lain. David, macam mana? Boleh jawab tak soalan tu? Bahaya dia lama ni. Jawapan yang selamat lah yang saya bagi.
Saya sebenarnya quite fresh lah to the industry in the sense that I've been working here lebih kurang 5 tahun. So bila I start kerja dulu dekat bank, I memang dah beli kereta. Rasa tu lah. Okay. Tapi sekarang diberi opportunity, saya punya abang, kakak semua pun dah pakai kereta IMAS dah sekarang. Soalan pertama lah kan, kita nak ceritakan sikit lah kan, baru-baru ni Proton IMAS ni dia baru keluarkan satu model baru iaitu Proton IMAS 7 PHEV. Kenapa tiba-tiba IMAS ni bergerak ke arah PHEV pula? Dan kereta elektrik IMAS dengan IMAS 5 ni tak boleh nak bagi volume yang cukup sampaikan Proton IMAS ni kena ubah. Sebab ini akan bersangkut paut dengan soalan-soalan selepas ni. Okay, thank you for the question. Saya rasa soalan Nas ni bukan pertama kali saya dengar, sebab kita bangunkan jenama IMAS ni originally electric vehicle kan. Ya. Kita introduce IMAS 7 dulu. Lepas tu kita introduce IMAS 5. Dua-dua elektrik sepenuhnya. Tiba-tiba datang plug-in hybrid kan. Isi minyak. PHEV. Kenapa? Tak yakin ke kan? Sebenarnya Proton ni dia ada tanggungjawab. Dah 45 tahun ni memang kita sedar dan kita faham dan kita suka bahawa kita ni adalah jenama yang bagi mobility tu rakyat Malaysia. Tu first facts dia. So apa pun yang kita buat pada hari ini di Proton atau di Proton IMAS haruslah berlandaskan apakah keperluan yang diperlukan oleh rakyat Malaysia when it comes to mobility, dan juga apa yang kerajaan harap kita support lah. Sebab mobility ni is not fair, it's a country punya fair. Jadinya different country ada different journey. Samalah macam perjalanan elektrifikasi ni ada different sama Malaysia. Jadi dekat Proton IMAS, dia bukanlah sebab kita orang tak yakin dengan EV. Sebenarnya EV is doing quite well, Alhamdulillah. I was just talking to my colleague tadi. IMAS punya share dalam EV punya segmen ialah 40 berapa tadi kat 43, 43%. 43, hampir 50%. Okay. So I think it's Alhamdulillah lah. We are humble with the response. Tapi yang sebenarnya nak committed dengan mobility elektrik ni, kita kena faham lah kita punya customer. Sebabnya Nas dia macam ni, rakyat Malaysia ni 32 juta. Bukan semuanya ready nak pergi EV. Tapi kita nak bagi dia experience pemanduan EV tu. Jadi PHEV kita ni kita panggil dia EV first. Maksudnya dia macam jambatan, dia macam a bridge to allow people yang belum bersedia sepenuhnya. Saya bagi contoh, bukan semua orang duduk landed house. Contohnya. Bukan semua orang travel 10, 15 km sehari. Dan saya personally travel 110 km a day to and fro. 110 Oh. Teka lah duduk mana. Oh, 55 km. Maksudnya bukan orang bandar lah. 55 km daripada COE. Dan bukan semua orang kerja dia very routine. Ada orang kerja dia very ad hoc. Tiba-tiba kena travel. Jadi kita nak make sure dan kita bagi jambatan atau bridge untuk bagi ramai lagi rakyat Malaysia berhijrah lah ke mobility elektrik. At this point, I want to stop first because I want to allow our Proton Young Talent ni, kan? Okay. Kita kat Proton ni, saya Proton Old Talent. Old Talent, okay. Dia PYT. Mungkin kita bagi David explain. Dalam kita punya PHEV ni, kita selalu sebut Anas, kereta kita is always electric first. Tetapi dalam data tahun 2026 Jun setakat ni daripada 2024-2025 total registration untuk IMAS keseluruhan adalah 17,600 unit. Itu termasuk IMAS 7, IMAS 5, IMAS 7 PHEV. Tetapi IMAS 7 PHEV mencatatkan 1,138 registration pada Jun sahaja, menjadikan total setakat ni dah 4,000 unit. Kat sini kita nampak daripada 17,000 unit bertahun tu, bila IMAS 7 muncul, dia take over banyak model dan menjadikan IMAS ni dia dah lari sikit daripada sasaran awal dia untuk menjadi sebuah kereta elektrik yang menyambut saranan kerajaan dalam misi NETR kan, net zero kan. Jadi adakah IMAS 7 PHEV ni menjadi satu pelampung keselamatan supaya okeylah boleh kita jual lebih banyak? First saya nak cakap lah, daripada persepsi orang produk, bila kita nak introduce satu kereta yang baru, it takes quite a number of years lah. So whether tiba-tiba kita nak introduce PHEV sebab kita bimbang mungkin EV is not the thing. From the moment that we have decided to introduce this car, it was together dengan IMAS 7 BEV dengan IMAS 5 BEV. Everything was in the plans, working concurrently together lah. Because we know sebagai brand Proton, we need to make sure that we have a product for every Malaysian. So kalau you tengok daripada kita punya data for our customers, IMAS 5 punya customers, who are they? There are many people who like to use the car in the city. Setiap hari mungkin ulang-alik kerja 20-25 km, tak jauh lah. And how often do they go outstation? Balik kampung ke? Usually not that often. A lot of them kampung dekat KL, stay in landed property, boleh charge dekat rumah. But our PHEV customers, if you look at who they are people who are very active on the go.
Macam Kak Sal kan, she stays very far, average 100 km a day, just her normal routine. Tiba-tiba Dr. Lee panggil dia, Kak Sal, you come to Tanjung Malim today. She has to jump into her car and go all the way to Tanjung Malim. Easily another 200 km added onto her daily distance. So the characteristics of the customer tu memang dah tukar. Tapi macam mana pula, apa komitmen Proton Imas untuk lindungi early adopter? Sebenarnya most of our customers bila diorang beli kereta dulu, they bought their car knowing very well what they were buying because they believe in the technology that we were offering. Because kereta Imas 7, for example, it's not a car that we just decided that we want to bring that had the reliability. Our engineers worked very hard for quite a number of a year and a half, heavily testing the Imas 7 in Malaysia. More than 100,000 kilometers in just one car for reliability testing. And then untuk durability pun diorang dah pandu lebih daripada 40,000 km. So boleh katakan antara pembeli awal Imas 7 EV memang adalah orang yang betul lah, Yang sesuai. yang sesuai lah. So kalau dia memang tak mampu nak beli EV, okay, jadi kat sini apa yang kita faham, Proton Imas dia bagi option pada target market yang betul lah. Dan yang mana kereta ni setakat hari ni dah mencapai 11,000 booking 11, lebih kurang dalam 11,000 ke? Imas 7 PHEV. Betul. Lebih kurang dalam 11,000 booking dan 4,000 registration setakat hari ni daripada awal dilancarkan awal tahun ni lah kan. Dan bulan lepas saja tak silap 1,000 lebih jumlah registration. Okey, tapi itu cerita pasal kereta orang kaya lah kan. Kita kena tahu harga 120,000 ni dah kategori M40 dah masuk T20 lah kan. Now cerita pasal segmen pelanggan kan. Adakah Proton ataupun Proton Imas ni dah mula hilang identiti kereta rakyat? Sebab kalau kita tengok dalam data jualan sebelum ni, untuk tahun lepas tak silap saya, Saga plus Persona plus Iris memegang lebih kurang dalam 58.9% market share dalam jualan Proton, iaitu hampir 60% kereta Proton yang dijual tahun lepas adalah datang daripada Saga, Persona, Iris. Only remaining balance tu datang daripada Imas campur X50, S70, X90, X50. Kan semua X dan S plus Imas. Cuma 38% plus. In fact, Saga alone jual lebih kurang 70,900 unit. Saga saja tahun lepas ni, bukan cerita Saga baru Saga yang sebelum ni, yang lama ni dia dah jual lebih banyak, campur semua model Proton yang lain. Jadi soalannya, Proton ni dia sekarang dapat mainan baru hanya untuk golongan T20 dan M40 saja, dan Proton dah mula tinggalkan objektif asal untuk membekalkan mobiliti kenderaan kepada rakyat marhin. Silakan Kak Sal. Dia jauh tau. Sebabnya soalan ni saya dapat tahun 2018. Oh, okey. Ni pun ada soalan. Okey, sila. 2018 masa kita baru-baru di RB Highcom X Geely untuk Proton kan, the merging of these two company. Kereta yang pertama kita introduce apa? X70 is a T20. Ya, kan 100,000 car. So masa tu pun orang dah tanya, kenapa you introduce your first car in this joint venture kereta yang T20 kan? Kenapa you tak ambil Saga punya replacement? I think this question was also raised in 2018. Bila kita nak memperkenalkan, sebenarnya kita ada responsibility. Sama macam cerita X70 tu, apa yang berlaku dalam X70 tu, kalau kita kenang balik, kereta yang sebesar itu dengan features yang seperti itu ketika itu Ya, ketika itu. yang boleh bercakap, high Proton, Mind blow. saya rasa tak ada kereta Tak harga 100,000 masa tu boleh bagi features tu. Waktu tu saya konsisten sampai hari ni cakap, waktu tu 2018 features X70 tu hanya kita boleh jumpa dalam kereta harga 500,000 ke atas. BMW 5 Series pun tak ada. Jadinya kita telah dia panggil tu merakyatkan. Kita merakyatkan kita tu. Okey. Jadi ada the perspective has changed kan. Kita merakyat, kita nak bagi more empowerment to our Malaysian people, citizen, untuk enjoy teknologi baru, advanced technology. Okay, now let's talk about Imas 7. Imas bila dia launch, kereta yang pertama di-introduce ialah Imas 7. Saya rasa memang behavior kita nak bagi kenderaan teknologi tinggi yang sedap, yang selesa. So Imas 7 pada harga 100,000 pada masa itu, kita pun buat customer survey kan. Di manakah titik yang baik untuk kenalkan kereta EV? Masa tu EV berapa persen? Tahun 2022, 4% share. Less than 5? 2 or 3%. 2.4% lah tak silap I. Masa itu masa kita bersembang pasal nak introduce. So, kita kenalah realistik. Kita memanglah ambitious kan. Kalau boleh kita nak buat kereta EV yang harga RM30,000. Yalah, semua orang boleh pakai, apa salahnya? Tapi kita kena realistik.
dekat manakah, sebab EV dia dah tak sama. Dia ada cara lifestyle dia, ada infrastructure. Jadi di manakah titik permulaan yang paling bagus untuk mengenalkan kenderaan EV di Malaysia? Bila kita buat study, kita tengok population, kita tengok location, David tengok infrastructure, dan kita yakin IMAS 7 adalah kenderaan yang lebih sesuai. Kita tak introduce 5 dulu, kita introduce 7 dulu. Supaya the education can go in very fast. People who can own the car within this segment, orang yang rata-rata duduk landed house, very urban centric, have a little bit more interest in new technology. So you would notice, saya selalu terbayang macam ni. Masa kita introduce IMAS 7, cabaran kita apa? Cabaran kita di Pronet ialah bagaimana meyakinkan rakyat Malaysia bahawa kenderaan elektrik sesuai untuk cari hidup anda. Bukan semua orang, tapi macam you cakap tadi lah, dah berapa belah ribu orang pakai kan. Slowly kita introduce IMAS 5. Masa kita introduce IMAS 5, apa cabaran kita? Cabaran kita ialah mengeluarkan produk packaging yang lebih sesuai dengan golongan yang next level. Lepas tu kita introduce IMAS 7 PHEV. Itu David kita tadi kan, kita bukannya tiba-tiba EV orang dah tak suka lah, jom kita jual PHEV. Dia bukan macam tu. Dia memang thought process dia from the beginning. Nawaitu dia sama macam mana kita nak merancakkan elektrifikasi di Malaysia. Mula-mula IMAS 7 bagi orang familiar with EV. IMAS 5 bagi orang accelerate, lebih cepat untuk adopt. Dan orang yang beli IMAS 5 ni adalah orang yang additional car buyer, ada juga first time car buyer bila keadaan mengizinkan lah untuk sekde. Lepas tu IMAS 7 PHEV adalah orang yang nak pakai EV tapi agak kurang yakin. Contoh macam saya, dia macam tak yakin kan. Tapi kita nak bagi dia enjoy EV. Apa maksud EV? Jalan rasa senyap, dia very talky, instant talk, maintenance kurang. Ni kita tak dapat dekat tak dapat dekat ice car tau. So kita bagi dia bawa PHEV. Jadi combination of this mengizinkan kita untuk merakyatkan kereta itu. Dia tak ada satu jawapan lah Nas, macam Proton ni you dah tak jaga rakyat ke kan. Of course we understand that narrative very well. So kita, dia macam ni Nas, sebenarnya kan ujung-ujung as an industry player, business is business, but as an industry player, orang niaga ni Nas, hujung-ujung dia ialah merapatkan gap. Dekat mana ada gap, pain point tu kita cuba address. That is how it is. So kita cuba address the gap of different lifestyle lah, different challenges. Jawapan yang saya tak expect lah kan. Saya ingat Kak Sal dia akan terjerat lah kan dengan soalan ni. Tapi saya suka jawapan dia bila dia quotekan merakyatkan. Bukan tak semestinya jual kereta harga murah, tetapi impact X70 ni, X70 waktu tu, waktu Geely masuk, sebenarnya bukan setakat apa yang Kak Sal cakap tau. Sebab dia bukan merakyatkan features kereta mahal ke dalam kereta 120,000 saja, tetapi dia memaksa brand lain terpaksa masukkan ADAS, feature-features yang hebat ni ke dalam kereta-kereta dia orang. Jadi pengguna waktu tu yang untung, sebab siapa yang lambat dia ketinggalan. Dia nampak kereta dia cikai dengan harga Proton yang boleh offer macam gitu. So itu jawapan yang kita boleh terima, walaupun Saga sebenarnya yang bayar sewa bangunan lah kan. Menjelang 2050, kerajaan mensasarkan zero carbon kalau dapat mobility ni, kenderaan ni berjalan secara lebih tenaga hijau. Tetapi dekat sini Kak Sal ataupun David lah, sebenarnya musuh utama ataupun masalah kita nak jual kereta elektrik EV dekat Malaysia ni sebenarnya bukannya charging station, bukannya pengguna, bukan harga, bukan masalah kos bateri, tapi sebenarnya yang kita tak perasan, musuh utama kereta EV dekat Malaysia ni adalah harga minyak RON95 murah. Apa reason kita dekat Malaysia nak pakai kereta elektrik? Kita bukannya negara Sweden ataupun negara-negara China yang harga petrol lagi mahal. Boleh dikatakan minyak walaupun orang kata mahal kan, tapi kita bayar murah. Minyak Malaysia mahal tapi yang korang bayar murah. Ini adalah masalah utama EV dekat Malaysia. Macam mana IMAS hadapi nak lawan harga minyak Malaysia RON95 subsidi yang sangat murah ni? Menekan-nekan soalan ni. Saya rasa yang paling penting adalah untuk ingatlah kenapa kerajaan Malaysia mengeluarkan NETR ini. Talking about the cost comparison lah between petrol car and EV car, it's not just minyak yang menjadikan kereta elektrik lagi murah. On top of that is the maintenance cost. I think one of the biggest things actually that most people don't see is the maintenance cost of electric cars. How much cheaper it is over 10 years. Macam kereta IMAS 5, it's only about 2,400 over 10 years. 2,400 2,500 untuk 10 tahun So dalam setahun lebih kurang RM250, quite significant juga Also the convenience of driving the car lah. Macam untuk kereta elektrik, you just have to maintain the car satu kali setahun sahaja. Kereta IMAS 5 servis sekali
setahun. Yes. Saya rasa bila kita pilih kereta kan, kita kena tengok semua benefit yang dia boleh bawa. Yes, efficiency and cost is one factor, tapi dia ada other things like the space of the car, how comfortable the car is, what sort of ways kereta tu boleh improve your lifestyle. I feel that for electric car, dia ada the whole package that you have to look at it at all angles lah. Bukan cakap minyak asal saja. Yes, Malaysia punya minyak is murah, but to drive an EMAS 5 for example, murah juga sebenarnya. Kalau you charge dekat rumah, satu full charge RM14, and that will bring you 300 over km, which is also quite affordable. And then you add on dia punya cost maintenance, dia punya lifestyle enhancing features, macam dia punya kereta EV, you can sit inside the car for hours to relax. Masa kita launch kereta EMAS 5, we say it's your own space. It's because dia adalah tempat where you can be yourself, you can be by yourself to release. Ni boleh katakan gua untuk sembunyi lah untuk orang lelaki kan, suka duduk dalam kereta. Saya rasa kan Nas, bila kita dah jual EMAS ni beberapa tahun, 2 tahun 2 tahun. Sebenarnya kan, the more we talk to our customer kan, the more we understand dia punya motivation ni tak sama Nas. Sebab tu you boleh jumpa orang yang duduk kondo, tak boleh charge kat rumah, mesti beli kereta EV. So clearly not everything is about fuel sebenarnya. For some reason dia menyumbang kepada ETR ni lah, sebab end game dia kat situ. Tapi bila kenderaan you tu dipackagekan dalam keadaan yang sesuai dengan apa yang consumer nak, motivasi tak sama ni maksudnya apa? Ada orang yang dah pakai EV ni, saya cerita pasal orang dah pakai lah yang customer kita yang dah pakai. Bila dia beli kereta EV, bila kita tanya dia akan beli kereta ICE tak? Tak kot, I maintain EV. You will surprised with the answer, you know. Dia jawab macam ni, kenapa sebab dia very talky kereta EV dia tak ada, ni sedap bawa. Taklah, dia kata bukan sebab tu. Sebab apa? Sebab tak payah pergi petrol station. Simple kan jawapan dia kan. Betul juga. Dia kata balik rumah besok pagi anda bawa kereta, dia pun tak ingat bila dia pergi petrol station. So some people they find that as very convenient for their lifestyle. Ada pula seorang lagi saya bertanya, ni semua customer ni feedback, apa yang best pasal kereta EMAS 5 ni Puan? Saya kan hari-hari duduk dalam kereta di hidup saya Puan. Kenapa? Anak sulung hantar pergi sekolah, balik ambil pergi tuition, nanti kereta kondo. Jadi kesudahannya dulu masa kereta EV saya kena matikan enjin. Kereta elektrik ICE. Sebab ni keracunan kan? Ya betul. Sekarang ni saya memang sentiasa dalam kereta. Saya boleh mengait, ada yang mengait tau. Mengait lah. So tunggulah lama kan. Sebenarnya motivasi dia tak sama, tapi of course at majority of the reason is the convenience to the pocket lah. Ujung-ujungnya duit lah kan. So banyaklah jimat dekat situ Nas, just to share with you lah. Kerajaan dia pernah keluarkan satu target, iaitu pada hujung akhir 2025 kerajaan target nak ada 10,000 charging station satu Malaysia. Itu untuk akhir 2025. Statistik ataupun target tu dikeluarkan pada 2024 tak silap saya. Sekarang dah 2026, dah habis dah 2025 hujung tu kan. Dan MGTC melaporkan pada 2 November 2025 bahawa Malaysia sekarang baru aja ada 4,161 public charging base seluruh Malaysia. Tetapi apa pula komitmen daripada Proton untuk tambah charging station dekat Malaysia ni, ataupun hanya bergantung kepada pihak swasta ataupun pihak-pihak yang lain? Proton ada tak macam nak wujudkan ekosistem charging station sendiri selain daripada dekat showroom EMAS? Saya suka soalan ni sebab masa kita nak introduce EMAS ni, kita sangat gusar dengan pengalaman pelanggan. Sebab nak jual kereta senang tau. Senang je jual kereta kan. Kereta cantik, letak gadget macam-macam, bagi harga cun sikit, orang beli lah. Tapi penting nak make sure yang customer tu dia selesa kan. Sebabnya masa kita nak jual ni, antara orang yang pertama kita interview, kita panggil focus group, ialah orang yang dah pakai EV. First kita panggil orang yang pakai EV, kita tanya dia apakah pain points yang paling Pronet kena aware. So dia kata infrastructure. If you don't make the infrastructure ready, you will not achieve your goal lah, nak bagi mobility elektrik ni. Lepas tu kita pun berbincang dengan CPO kita, dan lepas tu kita find out yang nak membuat DC charging ni mahal lah. Dia punya cost tu berapa cost? RM100,000. Berapa? Lebih mahal lah. Tengok tempat, tengok power, tengok berapa jarak you ambil, mahal beratus ribu. Boleh cecah RM500,000. Dia tengok lah, kalau dia lokasi yang dah power ready, so dia tak payah tarik kabel yang jauh ke, it depends around 80 to 150k, you can set up minimum 80 kilowatt DC charger at a location lah. Tapi sekarang Proton dah ada misi ataupun aim untuk buat, memang ada So kita buat berperingkat Nas. Mula-mula sekali sebab kita tak boleh, kita ambitious tapi kita kena cautious lah juga dengan kita punya investment. Jadi apa yang kita buat ialah kita actually spend about 40 million. Banyak juga sebenarnya investment kita. Kita ada spend 40 million untuk develop ekosistem digital TSP,
And 4 million lagi kita invest untuk the application, the integrated live charging map tu. Sebenarnya benda tu bukannya connect je. Dia ada investment. Berapa cost tu? About 4 million. 4 million untuk apps tu. Untuk connect the pengecas daripada pelbagai CPO ni. Because you have 10 CPOs 12 I think now. Around 12. 10 to 12. Sorry, I tak ingat the latest one, but I think 10 to 12 lah. CPO ni kita nak bagi orang boleh tengok dalam satu app. That one alone is 4 million. 4 million tapi apa yang saya cakap boleh katakan benda tu berkesan, berbaloi. Correct. And benda tu bukan dekat telefon je, dekat kereta juga kan. Yeah. So benda tu it's not an easy in a park kind of thing lah. Itu deal breaker sebenarnya kalau orang tengah nak beli EV, nak beli brand apa lah, brand A, B, C kan. Tapi bila you ada benda tu, bagi saya macam deal breaker tau. Dari segi investment. Dari side yang kedua, bila kita buat benda ni Nas, kita divert sikit. Bila kita buat benda ni, kita belajar, kita ada ilmu. So kita tak ada kepakaran ni, jadi kita bekerjasama dengan Acotec, also Geely of course, kita belajar. Dan orang-orang yang belajar, saya nak tambah juga ni, nak promote sikit lah kan. Orang-orang yang belajar dalam benda Allah ni adalah orang-orang yang talent kita. So ilmu ni kita nak salurkan, sebab ilmu engineering ni dah bertukar mengikut masa lah. So all this kita buat untuk bagi convenient, dan samping tu kita dapat bonus sebab kita dapat belajar benda baru. To your question, apa yang kita buat lagi, kita make sure semua outlet kita ada charging station. Semua outlet kita. So it's a requirement lah for kita punya network. And then kita bekerja pula dengan CPO dekat kondominium. So adalah effort nak buat tu. Cuma nak buat this branded charging on our own sebenarnya ada niat. We are actually looking forward for something special this year, which I might not have the privilege to announce today lah. Tapi memang ada nawaitu untuk kita bangunkan DC charging branded kita sendiri. Soon insyaAllah dalam tahun ni. Dalam tahun ni InsyaAllah. Ini satu ketakutan terbesar lah kan kalau orang nak beli EV. Salah satu ketakutan terbesar kan, iaitu resale value. Biasa kalau orang beli kereta EV ni kan, harga second value. Nak tanya juga soalan ni Boleh tanya juga soalan ni. Dia kena tanya lah kan. Yelah, biasa orang beli EV ni dia takut harga EV ni akan jatuh macam batu, dia punya laju tu kan. So macam mana Kak Sal nak yakinkan pembeli emas hari ni supaya dia orang tak nangis lah bila nak jual balik EV dalam masa 5 ke 7 tahun akan datang. Saya rasa benda ni kita kena address juga kan. Okay, soalan resale value ni Nas, sebenarnya bukan EV je Nas. Saya rasa kita kena set the tone right. Soalan favourite rakyat Malaysia ni, 5 tahun, 7 tahun nanti kereta ni masih ada nilai tak? Sebenarnya sebelum tu, isu resale value ni dalam automotive industry, semua kenderaan, ICE pun for that matter, ada setengah-setengah jenama dia merudum sangat cepat. Kan? Dalam masa 3 tahun tu, dia boleh merudum sampai 40%. Not just EV car. Resale value ni adalah masalah sejagat, I would say. Not just EV. Itu jawapan saya dari sudut market lah. Sebabnya, faktor yang mempengaruhi resale value ni ada banyak. Permintaan pasaran, how fast perubahan teknologi, the way you price your car, the way, the changes that you make to the car, the time spent. Sebab tu dalam automotive industry, kalau you tengok semua brand jenama di Malaysia je lah. Sebab Malaysia ada 34 juta penduduk. Jangan compare dengan China. China dia ada 1.4 bilion. Celebrity IV is 100 kali ganda. 100 kali. Kan? Kita ambil Malaysia. Sebab tu dia ada jangka hayat kereta dia mula mengeluarkan yang baru letak. Kenapa tak bagi je semua at one go? So benda ni semua mempengaruhi resale value pasaran kenderaan. Itu dari sudut market, saya jawab secara general. Tapi ada juga another reason kerana kurang kefahaman tentang battery safety. Jangka hayat bateri menyebabkan dia orang rasa lepas ni harga kereta ni akan turun merudum. Dia kurang kefahaman. Kefahaman ni kita bagi David jawab. Ketakutan tu. Kenapa EV punya resale value tak bagus? It's actually mainly regarding dia punya battery kereta lah. So dia orang cakap EV punya resale value tak bagus. You tunggu 4-5 tahun, bateri dia dah rosak, kena tukar bateri. Owner ni memang dah tak kisahlah dia nak jual kereta. Tapi kalau you beli kereta tu, you kena fikir dia punya bateri dia okey ke tak. Kalau tak okey tu, you kena tukar beratus ribu ringgit. Mungkin separuh harga kereta tu. So all these fears, ketakutan dalam hati rakyat lah bila nak beli kereta second hand EV, dijadikannya persepsi yang resale value kereta EV is going to be bad. Adakah itu sekadar persepsi ataupun betul? Apa yang kita buat untuk memusnahkan persepsi ini adalah untuk memastikan bahawa first, bateri kita tahan ke tak.
So mungkin dulu kereta EV dulu memang bateri dia tak tahan because of the different technology that they use. Cell chemistry dia, kimia, cooling technology, dia guna angin ke, dia guna liquid ke. Now with liquid technology, macam your phone, telefon bimbit kalau dah guna 2 tahun memang bateri dia dah jadi lemah kan. Because dia guna apa? Passive cooling. Letak dalam poket lama jadi panas, itulah bateri rosak. Tapi kereta EV dia guna liquid cooling, memastikan suhu kereta bateri selalu at the optimal level. Dia tak akan lagi tinggi, lagi rendah daripada yang sepatutnya. That way the health of the battery can last longer. So that's why macam kereta kita, first kita memastikan kimia, the chemistry that is used in the battery is the most stable that's available in the market right now, which is LFP. Dia memang tahan lama, tahan lasak. Number 2, kita bagi warranty yang lama. Okay, so after the testing that has been done, for more than our technology partner has done testing lebih 1 juta kilometer untuk bateri ni, dia cakap memang tahan lah dia punya cell bateri ni, yang boleh jalan jauh, boleh tahan lama. So kita pun cakap okay, kita bagi warranty yang lama 8 tahun atau 160,000 kilometer. That way you cakap 5 sampai 7 tahun dia punya kereta will still, the battery will still be under warranty at that point of time. That way memang rasa lega lah kalau nak beli second hand car. But on top of that, nowadays kalau you nak jual kereta, nak beli kereta, untuk kereta EV dia ada juga sistem diagnostik untuk memastikan all parts of the car is in good health before you sell the car to someone else. Okay, so bila orang customer baru beli kereta tu, dia tahu oh, health battery dia masih more than 97%, more than 98%. I know that my car is okay. I can buy this car safely lah. Kita boleh simpulkan resale value tu sebenarnya bergantung kepada battery health. Dan sekarang jika structure battery tu dah upgrade, sepatutnya boleh kita katakan resale value tu akan menjadi lebih baik lah. Okay, ramai orang cakap alah Proton rebadge saja, just tukar left hand drive, right hand drive kan. Ini bukan kereta nasional. Macam mana you address isu ini bukan kereta nasional, kebanggaan nasional? I think sebelum kita jawab soalan ni lah, kita kena bagi definisi apa sepatutnya bermakna rebadge Apakah ni. definisi rebadge tu? Kan? Is it kita ambil logo kereta lain, tampal je badge Proton, siap. Kan, sebenarnya I don't really like to use that term because memang ada banyak kerja lah yang rakan-rakan kerja saya memang buat untuk kereta Proton. Bukan senang Bukan senang. R&D pun bukan dia orang duduk dekat office main game dan tak buat apa-apa, tapi dia ada banyak proses yang dia orang kena buat untuk memastikan kereta-kereta yang dibawa ke market Malaysia ni sesuai untuk rakyat Malaysia, sesuai untuk kita punya jalan lah. Bila kita buat design dalam kereta, for example, we have to make sure that everything is boleh tahan lasak, what do you call that, all of the technology that is used, kalau datang ke sini dia tak akan tiba-tiba gagal, right? So everything that our team over there is doing, right, is to make sure that semua kereta yang kita bawa ke Malaysia is sesuai untuk jalan raya Malaysia lah. Tapi Kak Sal, itu untuk pasaran Malaysia. Yang ramai netizen kecam sebelum ni Proton kena game. Pada tahun 2017 bila Geely mula bekerjasama dengan Malaysia, dia menjanjikan Malaysia adalah sebagai hub right hand drive kepada pasaran ASEAN, Asia Tenggara lah kan. So Geely, Proton ni dia jadi hub, Tanjung Malin jadi hub, so jadi kita dapat ekspor banyak. Tiba-tiba lepas IMAS 7 kita dah siap kan, engineer yang Malaysia, kawan-kawan David dah buat kan, tiba-tiba Geely EX5 tiba-tiba dipasar ke Thailand, Indonesia, Filipina dan Australia. Okay, ini semua adalah right hand drive market, ataupun Filipina right hand drive ke left hand drive, tapi Thailand, Indonesia dan Australia. So adakah Proton ni sebenarnya kena game betul ke, ataupun Geely gunakan benda ni sebagai alat untuk masuk ke Malaysia sahaja? Dalam kes kereta IMAS kita, dia didevelop sebagai left hand drive. Dengan kerjasama yang ada bersama Proton, mereka berkembang dan develop right hand drive. Dan dengan right hand drive inilah kenderaan ini kemudiannya dipasarkan. Dia ada banyak multiple benefit lah dekat sini. Bila kita nak right hand drive dengan kereta tu, Nas, dia bukannya senang nak right hand drive punya. Dia ada banyak kan benda kena buat. Tu bukan rebadge tau. Itu pun memerlukan effort. Saya kan tak tahulah kalau saya bunyi macam sedikit beremosi. I don't think so. I think I'm a very objective person. Bila kita kata kereta ni rebadge, sebenarnya kita dah hantar anak-anak Malaysia, kita anak watan kita, young talent kita, engineer kita yang akan mewarisi industri otomotif kan. Ramai je kita hantar ke China.
And these are not people who do just project management. Diorang buat electrical, electronic, diorang buat powertrain. Siapa namanya? Natik, Fatin, Amir Fatullah. ramai. Ni I kenal lah, I cam lah diorang ni kan. So diorang ni pergi sana berkolaborasi dengan teman-teman kita di Geely untuk develop kereta ni menjadi right hand drive, meletakkan input dan kesesuaian untuk kegunaan rakyat Malaysia. Dan every time people mention rebadge, I feel like these people, our young talent, our Malaysian guys are not being, we don't do justice to these people. Okay. And some people has been there 2 years. Please correct me if I'm wrong, maybe 2 or 3 more. years. Cuma memang duduk dekat China tau 2 and 3 years. You think I don't think so dia duduk dekat jabat lah. I don't think so kan. Kalau kita letak dekat jabat, saya rasa lama dia balik Malaysia kan. As an engineer, kalau you suruh dia letak dalam pejabat, saya rasa dia demam kan. So I just want to add that point because I think if we do not want to see this in that angle, then we do not do justice to a lot of effort yang anak Malaysia, anak-anak remaja kita or youth kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut tadi you kata ekspor tu, sebenarnya tak juga. Cerita nak masuk Thailand ni, dia macam ni lah Nas. Bila kita nak masuk negara-negara seperti Thailand dan Indonesia, dia memerlukan economy of scale. Dia memerlukan economy of scale untuk membolehkan kita masuk ke negara itu dalam keadaan yang kompetitif. Yang pertama. Yang kedua, saya rasa rule of thumb in selling any items is to have a brand premium. For you to command certain pricing and therefore you can command certain volume and therefore you can command certain share to make sure that the business is viable, right? So at this point in time, I think Geely go first tu kerana Geely mempunyai kebolehan dari sudut itu lebih baik, sedikit baik daripada Proton. And eventually Mungkin daripada segi kena buka dealership yang cukup, tenaga kerja, workshop mungkin. So untuk kita, saya rasa Geely pergi dulu because Geely dengan Proton tak macam Geely dengan Proton 2018. Hari ini semua orang tahu Geely dengan Proton. Hari ini selepas 9 tahun, our relationship has become so close. And if Geely were to go first and afterwards we will follow, those are still possible. So nak kata kena game and there's no benefits to Proton, I don't think so. That's a real thing lah. That would be my comment lah in that sense. Apa sasaran Proton IMAS especially akan datang untuk ekspor? Sekarang so far dah berapa unit ekspor? Dalam 300 unit lebih. Ada tak jangkaan ataupun target misi akan datang nak ekspor banyak IMAS ni ke luar sebagai jenama IMAS mungkin? Dalam plan memang ada. Saya rasa anak syarikat kita Proton International Corporation Sdn Bhd, kita ada another anak syarikat yang handle export actually under PICSB. I think they are working very hard to secure more countries. I don't have a specific target to declare today, but I think that is definitely our aim lah. I think that much I can tell you. Yeah. We just recently Singapore. Kita dah pergi TNT, kita dah pergi Nepal, and I think a lot more country lah, insyaAllah. Boleh katakan memang ada sasaran lah kan. Of course. Yalah, sampai bila kita nak jadi jago kampung. Satu lagi soalan terakhir kan, kita balik pasal PHEV tadi. Saya percaya PHEV ni adalah jambatan kepada EV dan tak semua orang bersedia nak pakai EV dan tak semua orang pun sesuai untuk pakai EV untuk hari ni lah kan. Kita tahu PHEV ni dia ada dua, mungkin ni David boleh jawab, ada dua enjin. Dia ibarat macam satu bom jangka. Dia ada bateri yang berat walaupun tak sebesar EV dan dia juga ada enjin. Anytime adakah dia punya kos penyelenggaraan PHEV walaupun dia punya practicality dia jauh lebih bagus, tapi adakah kos penyelenggaraan dia lebih bahaya ataupun lebih bom jangka daripada EV? Saya tahu mana persepsi itu datang daripada mungkin PHEV zaman dahulu lah. Memang I bought this new PHEV, lepas tu 1 tahun kerana kena invest 2 times more than my petrol car dulu. Mahal gila. PHEV zaman sekarang tu memang dah lain lah. Totally different Kita panggil EV dahulu. Okay, so they created EV dahulu. EV first. EV first technology, hybrid lah. So, apa maknanya? Dia memang akan drive as an EV first. Pandu sebagai EV dulu, baru dia akan guna engine as a support to that system. Daripada segi dia punya maintenance, macam mana tu? Macam tadi, EV IMAS 5 setahun sekali. Lebih kurang RM250 setahun. Kos dia. Yang IMAS 7 Cukup PHEV? setahun sekali.
juga setahun sekali. Ya. Dan kos dia 10 tahun lebih kurang less than 8,000 ringgit lah. RM8,000 lebih Over kurang 10 dalam 10 8,000. tahun RM800 setahun lah. Lebih kurang ya. Okey, jadi RM800 setahun lebih kurang dalam RM600 RM400 6 bulan. Dia setahun. Contoh saya nak breakdown Banyak jadi lah. Ya betul. RM400 6 bulan, lebih kurang dalam tak sampai 100 bulan lah. Dia kalau the same segment, same size, same segment, the Usually more if than it's 10K. ice, kalau dia ice is what, 14,000. Around there. I think they did a study Yes. about 14,000. So that's about Okay. close to 50% cheaper lah. Okay, last David, ada beza tak daripada segi maintenance ni untuk PHEV yang asal dia daripada EV menjadi PHEV berbanding dengan kereta ICE yang jadi PHEV? Macam kereta-kereta lain kan banyak platform dia memang dibina bukan modular, dia bina adalah kereta, contohnya lah kereta Proton X70 ICE tiba-tiba dijadikan PHEV. Tetapi IMAZ 7 PHEV adalah originally EV dijadikan PHEV. Ada perbezaan tak daripada segi maintenance dan lebih kata orang lebih reliable? Dahulu kita kena cakap IMAZ 7 EV dengan PHEV dia dibangunkan sebagai kereta yang berbeza lah. Dia bukan EV yang ditukar jadi PHEV. Tapi dia memang ada beza lah. So kalau macam kereta ICE yang ditambah dengan teknologi PHEV, you kena tengok what's the transmission that they use. Dia ada banyak gear ke dalam. So macam kereta IMAZ 7 PHEV, because dia guna motor dahulu, dia punya engine acts as a support. Load on the engine kurang. Lepas tu dia punya transmission also lagi simple daripada kereta biasa. Dia guna macam single gear reducer lah. So that means dia punya sistem lagi simple compared to kereta ICE yang biasa. Ya, ya. Another fun fact lah, customer kita, we did a survey with all of our current owners lah. Kita tanya, how often do you charge your car? Okay. Ni nak tahu juga ni. And Kan lah. how many km do you travel on average setiap hari? Kebanyakan mereka macam Kak Asal, dia travel about 100 km a day. And kebanyakan mereka, they charge their car usually every day or 2 to 3 times a week. That means for them, they actually rely more on the electric system of the car compared to the engine. Kalau macam tu kita boleh cakap berjaya lah. Betul. Macam saya dulu pakai PHEV tapi tak pernah cas sebab sistem tu teruk pun kan, isi minyak juga. So kalau kita pakai IMAZ 7 PHEV pengguna tetap isi minyak, I don't think benda tu kita berjaya untuk didik lah. Am I right? Ya. So apa yang saya boleh simpulkan dekat sini untuk audience, Proton IMAZ ni sejak dilancarkan dah berjaya takluk lebih kurang hampir 50% market share, yang mana IMAZ 7 PHEV sebagai salah satu option yang dah terima 11,000 booking, dan adanya live integrated charging maps kan yang sangat-sangat membantu membuatkan misi ataupun boleh dikatakan objektif utama IMAZ ni berada dekat landasan yang betul. Saya cuma nak tambah je, dulu masa Nas beli, kita pula tanya host, macam mana tu? Boleh, Dulu silakan. masa Nas pakai PHEV, berapa harga kereta tu? Harga asal kereta tu adalah sekitar 300 PHEV kan? 300k lah. 300 Pun lebih. tak berapa berkenan dia punya sistem You kata sudah-sudahnya isi minyak juga. Dia rasa audience pun dah tahu kan kereta apa kan. Saya dah banyak kali komplain pasal sistem kereta tu. Oh ya. Kereta tu memang sangat defeat, dia punya sistem defeat the purpose. Bila saya memandu balik IMAZ 7 PHEV, inilah yang sepatutnya orang nak. Sebab engine kick off seawal 40 km sejam, tak silap saya kan. Yang kereta sebelum ni saya drive 80 baru nak start engine. Jadi dia macam defeat the purpose. Last bateri habis. Lepas tu lala kena isi minyak. Dia tak jimat. So the reason why I pointed this out is our PHEV Prime variant is only RM105,800. Di 105,800 you can get a PHEV. Dia memberi, saya bukan jual kereta tau. Okay, this is not me selling car. This is me trying to tell Malaysian that number one, you get to have the electric driving feeling. Number two, you got to do a lot of saving. Zaman sekarang ni penjimatan tu diperlukan. Macam David cakap tadi, the highest variant can go 170 km electric, depend on your drive lah. The lowest variant is 100. N5. 105. 105. The lowest yang tadi saya sebut tu 105 km. Jadi kalau ada orang yang lifestyle dia ialah pergi kerja tadi tu, kalau you pakai ICE, it's literally you isi minyak every time tau. Even Betul. though you only need 100 km for 3 days, Yeah. that's 3 days without petrol.
So cuba saya nak menyeru supaya menghilangkan persepsi tadi. Sebenarnya soalan NAS tu betul ke PHEV ni kan dah ada 2 sistem kan, nanti kompleks rosak. Ni kita dengar berulang-ulang kali dan menjadi tanggungjawab Pronet dan Proton untuk bagi this education, and we want to thank you Jangan Kecam for inviting us and for asking this difficult question. So that we can clarify that whatever understanding yang diorang ada kepada sistem yang mungkin 5-10 tahun yang lepas, teknologi telah berubah dengan sangat cepat, macam handphone ni, sangat cepat, and they will be amazed at how different PHEV today. So orang yang nak pakai EV, tuan-tuan dan perempuan yang telah membeli EV, suka dengan EV, teruskan pakai EV. Ini memang full-fledged EV lah. Hampir tidak pernah pergi ke petrol station macam customer saya tadi. Tapi pada mereka-mereka yang in between pun jangan gusar, let's try PHEV. So I just want to invite everyone to be a little bit more open and get more information, be educated about what is available in the market lah. Itu saja yang saya nak cakap. Lepas tu saya nak tambah, pemilikan kenderaan ni penting Nas kan. Saya selalu fikir macam tu lah kan, sebab kita ada anak, kita ada adik-beradik yang beli kereta. So antara benda yang selalu nasihatkan orang yang rapat dengan saya beli kereta ialah, how confident are you in owning this car the next 7 to 9 years? Paling cepat you punya loan is 5 years. The best optimum now is 7. Majority probably 9 depending on where you stand financially. So 7 tahun ni you nak kena ada comfort that you will be taken care of. So inilah perkara yang pertama IMAS brand buat masa dia introduce the brand. Dia can make sure dia bertanggungjawab untuk meletakkan service center dan sales ni tak penting sangat. Sales ni macam one off kan. Service center ni very important, BMP very important. So kita ada 45 service center dalam masa 2 tahun, which is very fast. 45 45. Kita baru je melancarkan 6. The last week kita buka 6 simultaneously. Lepas tu kita ada 10 body and paint center. Saya rasa ni adalah perkara-perkara yang pelanggan kena peka, supaya dia faham bila dia pakai kenderaan, especially teknologi yang baru macam ni, dia mesti rasa selesa. Bila saya sebut ni, sebenarnya saya memberi tekanan kepada diri saya dan pasukan Pronet untuk faham bahawa kerja kita bukan jual kereta. Kerja kita is make sure sustainability. Make sure that the experience is smooth, they can enjoy using the car, dan tak adalah isu macam you cakap tadi, resale value kan. Resale value ni isu confidence level kan. Tak yakin dengan teknologi, tak yakin dengan keselamatan, tak yakin dengan battery health, tak yakin dengan the teknologi yang you bagi, benda-benda macam ni. So itu kita punya responsibility lah. So we hope we can do what we are supposed to do, and we hope at some point whatever information that I dengan David share today, and whatever experience yang customer ataupun yang bakal customer akan dapat di service center tu memberi manfaat lah. So that will be my say lah today. Terima kasih banyak Nas. Wah, itu dia antara jawapan daripada Kak Sal sebagai Chief Branding Officer dan Mr. David Tiala kan sebagai Product Marketing Specialist Pronet Yes. Ya, so teknologi berubah guys. Satu hari nanti nak tak nak kita akan bertukar juga kepada new energy kan, lambat ataupun cepat, sama ada kita bersedia ataupun tidak, dan teknologi akan bertambah baik, semakin hari semakin memberi benefit pada pengguna lah. Itu adalah objektif setiap company dan itu adalah objektif dan misi untuk Proton IMAS, selain daripada menyahut saranan kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang zero net carbon menjelang tahun 2050. Dan terima kasih sekali lagi pada Kak Sal sebab berani turun ke Jangan Kecam. Tak semua Chief Branding Officer yang boleh tahan soalan yang dekat Jangan Kecam ni kan. Tapi sebelum kita end, satu lagi ni rapid fire question untuk Kak Sal Ini memang kita tak bagi tahu dia pun, kita nak bagi rapid fire question ni simple je. Kak Sal boleh jawab dalam masa 1 saat sahaja untuk setiap soalan ni. Tak ada talian hayat Tak ada talian hayat. Tak boleh minta tolong David So PHEV ataupun EV? Saya EV. PHEV ataupun REEV? PHEV. China ataupun Japan? China. Charge pantas ataupun range jauh? Range jauh. Range jauh dia tak nak charge pantas. Okey. Sewa bateri ataupun beli kereta dapat bateri? Beli kereta. Beli kereta dapat bateri. Tak nak sewa-sewa Okey je kot, insyaAllah. Okay. Masa ni insyaAllah.
That's it. Itu dia guys. Terima kasih. Soalan tu tak random je betul. Okay. Terima kasih kepada Puan Salawati dan David. Thank you juga pada korang. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi dalam episod yang akan datang. Jangan kecam. So hopefully korang dapat manfaat ataupun benefit ataupun banyak insight daripada suara daripada Kak Sal sendiri sebagai orang ataupun wanita di sebalik jenama Proton Imas. So thank you so much guys. Subscribe, jangan kecam. Dan akhir kata daripada saya, salam strategi, fight conquer. Nasabullah daripada Nazir.